dengan rahmat Allah, dengan hidayah dan taufik. Allah bimbing kita kepada kebaikan dan kepada jalan keredaan. Dan kita bersyukur kerana Allah berikan hidayah dan pimpinan atas iman dan atas Islam. Seseorang yang menemui tiga keadaan ini, dia boleh jadi binasa dan dia boleh jadi beruntung. Pertama keadaannya, apabila dia menemui sangat ketakutan. Pada ketika itu, sama ada dia boleh jadi binasa kerana dia putus asa dengan perkara yang dia takut, ataupun dia lebih beruntung kerana dia melihat dan menghadapi ketakutan itu dengan ketauhidan, dengan iman. Kedua, saat dia berada dalam kesusahan, sama ada dia ini binasa dengan dia menemui kesusahan itu, dia boleh menjadi kufur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, atau dia boleh lebih beruntung dengan kesusahan itu yang dia sedang lalui. Dia kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang ketiga, saat dia menemui bala dan kesakitan, sama ada dia binasa atau dia beruntung. Kerana kadang-kadang seseorang yang menemui kesakitan dan bala itu, dia akan lari daripada Allah Ta'ala dengan dia mempertidakkan akan takdir yang telah berlaku ke atasnya. Tetapi jika ia melihat daripada sudut iman, maka dia akan mendapat satu perkara dalam hidup dia, Rabbana ma khalaqta haza batila, dan dia akan redha dengan takdir yang berlaku atasnya. Sebab itu, tak boleh tidak, dalam hidup kita ni, maka penjagaan iman ini terlalu penting. Jika kita tidak jaga iman ni, maka kita akan jatuh pada tempat yang binasa yang amat besar saat perkara yang kita jumpa dalam hidup kita. Maka kita tak mahu segala perkara yang kita temui dalam hidup ini menjadikan kita golongan yang dibinasakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, malam ni kita sambung kitab kita. Tapi suara saya tak ada lah tuan-tuan. Seminggu 10 hari tak ada suara. Tuan-tuan kena dengar molek-molek. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Kaifa yutasawwaru ayyahjubahu syai'un, betul, wa huwa allazi azhara kulla syai'in. Maksudnya, bagaimana dapat dibayangkan bahawa sesuatu itu mendinding
mendindingkannya, sedangkan dialah jua yang menzahirkan tiap-tiap sesuatu daripada tiada kepada ada. Jadi satu perkataan, satu pertanyaan, macam mana kita tak nampak, tak melihat akan Allah Ta'ala? Kenapa kita boleh lupa Allah Ta'ala? Kenapa kita tak nampak Allah Ta'ala? Walhal yang mengadakan tiap-tiap sesuatu ni Allah. Apa sebabnya? Sebabnya kita terdinding dengan alam ni, dengan benda-benda ni. Terdinding dengan benda yang kita nampak, terdinding dengan benda yang kita dengar. Bila kita terdinding dengan benda yang kita nampak, akibatnya kita akan lalai, kita akan terpesona. Sebab dunia ni Allah jadikan perhiasan yang cukup cantik. Kalau kita melihat perhiasan, kita tak melihat pemilik perhiasan. Jadi kita akan lalai, kita tak nampak Allah Ta'ala, kita akan lupa Allah. Bila kita lupa Allah pada ketika itu, maka kita akan hilang banyak perkara. Kita hilang hidayah, kita hilang rahmah, kita hilang barakah. Sebab apa? Sebab kita tak nampak yang mengadakan akan perkara ni. Cuma kita nampak dengan mata kita ni, tak nampak kepada yang mengadakan perkara itu. Kita nampak orang, nampak kawan-kawan, tapi kita tak nampak yang mengadakan kawan-kawan kita. Siapa yang bagi kawan-kawan ni? Siapa yang menjadikan kawan-kawan kita? Kita cuma nampak harta dunia ni, tapi kita tak nampak pemilik harta itu. Jadi kita puji je lah benda yang ada pada kita ni. Kita puji, kita seronok, tetapi kita lupa siapa yang mengadakan semua perkara. Sehingga kita jadi tak ingat Allah. Kita tak boleh dekat kepada dia. Jadi apabila kita tak nampak benda yang, kita tak nampak yang mengadakan perkara yang sedang kita tengok sekarang, yang sedang kita dengar sekarang, maka ketika itu kita jadi lupa Allah Ta'ala. Kita berseronok dengan benda yang dijadikan oleh Allah, tapi kita tak berseronok dengan si penjadi itu. Ini yang berlaku dalam hidup kita. Kita berseronok dengan benda yang Allah jadi, tapi kita tak berseronok dengan si penjadi. Sebab apa? Sebab tak nampak. Kalau kita nampak si penjadi, maka kita akan kembali kepada si penjadi. Sebab kita tak nampak. Itu ulama dalam kitab hikam ni sebut, heran aku, kita boleh tak nampak, masuk terdinding ni tak nampak. Allah bagi sihat, tapi tak nampak yang bagi sihat. Kita cuma nampak sihat, jadi kita fikir pasal sihat. Apa kebidasaannya kalau kita tak nampak? Kita tak reti nak bersyukur. Kita tak pandailah nak bersyukur, seperti mana disebut oleh Allah, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi la syadid. Kita dapat semayang, kita cuma nampak semayang, aku semayang. Lepas tu kita jadi belagak, jadi sombong, sebab aku semayang. Kita tak nampak yang bagi semayang, sebab aku sihat, aku semayang. Sebab aku pandai baca Quran, aku pandai
Aku boleh baca Quran. Baik, saya nak tanya, masa kita tinggal sembahyang dulu, sihat ke sakit? Sihat. Masa sihat dulu tinggal sembahyang. Masa pandai dulu juga yang kita tak baca Quran. Tapi sebab kita tak nampak. Kita tak nampak. Kita bila tak nampak, inilah benda yang jadi dekat kita. Apa lagi benda jadi dekat kita? Sombong. Kita jadi sombong dengan apa yang kita ada. Baik tu saat kita jumpa 3 perkara tu. Satu, saat kita jumpa susah, baru kita tersedar, aku ada Allah. Sebab masa senang kita terdinding, tak nampak. Kedua, masa kita takut. Apa yang kita takut dalam hidup ni? Kita takut apa? Kita jumpa benda yang kita takut. Sama ada takut perkara yang akan hilang. Baru kita tahu bahawa benda yang kita takut akan hilang itu datang daripada Allah. Gitu. Ada mata, tiba-tiba kencing manis tinggi, dia attack saraf kita. Lalu dah nak buta sikit. Masa tu kita ingat apa? Baru kita ingat kita ada Allah. Ya Allah, Ya Allah, Ya Allah, Ya Allah. Tapi masa cerah molek ni, kita cuma nampak mata. Kita tak nampak yang pemberi mata, yang menjadikan mata. Kita tak nampak telinga. Kita nampak telinga, kita tak nampak yang menjadikan telinga. Kan dalam surah Sajadah disebutkan Allah jadikan telinga, jadikan pendengaran dan penglihatan untuk memberi faedah. Ada semua. Sebab itu jangan sampai kita ini tak nampak, buta. Ini yang disebut dalam surah Baqarah, summun bukmun umyun. Summun bukmun umyun. Allah ingat kat kita, jangan jadi buta, jangan jadi bisu, jangan jadi pekak. Selama Allah bagi kita peluang dalam hidup ni, maka jadi orang celik, jangan jadi orang buta. Jangan kita bersandar dengan diri kita sendiri. Tak mampu, tuan-tuan. Tak ada siapa makhluk dalam dunia yang mampu bersandar dengan diri dia. Tak mampu. Yang boleh berdiri dengan sendiri ni, kita belajar Allah aja. Kita belajar sifat 20. Qiyamuhu ta'ala binafsih. Yang berdiri dengan sendiri ni Allah. Kita kena ada Allah. Kita mahukan Allah. Kita tak boleh tak ada Allah. Inilah kita. Tapi jangan lupa, jangan sampai buta, jangan sampai pekak, sampai kita hilang Allah dalam hidup kita. Itu yang selalu saya ingatkan diri saya. Ingat, la haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Kita ada ubat, mata kita sakit, kita makan ubat. Tapi jangan bersandar dengan ubat. Makan aja ubat. Sebab ikhtiar tu wajib. Bukan ubat yang sembuhkan kita. Yang sembuhkan kita Allah. Tapi aku kena makan ubat. Sebab apa? Aku sakit. Siapa suruh makan ubat? Allah.
Kerana perintah ikhtiar itu wajib. Maka dalil atasnya ialah bagi tiap-tiap maujud itu dilempahkan ke atas mereka rahmat. Asar ilmunya, bekas ilmunya, bekas iradahnya, bekas kudrahnya, apa yang jadi dekat kita ni semua, kita kena nampak yang kita ni tadi dalam ilmu Allah, dalam kehendak Allah, dalam kuasa Allah, dalam kehendak Allah, dalam ilmu Allah, dalam kuasa Allah. Kita tak boleh lari, tuan-tuan. Apa yang kita jumpa dalam hidup ni, contoh jalan-jalan jatuh, tak boleh lari dari jatuh, sebab dah jatuh. Jatuh tu dah berlaku. Jangan kisah pasal jatuh tu. Kisah dia apa? Macam mana kita menerima waktu kita jatuh. Yang tu yang nak kita lalu. Bukan kita bising pasal jatuh. Jatuh, aku jatuh. Tapi macam mana kita menerima jatuh tu? Saat detik pertama terima jatuh, kita nampak tak yang ni bekas penyataan daripada ilmu Allah, penyataan daripada iradah Allah, penyataan daripada kudrah Allah. Ketika berlakunya perkara tu, lahir tak iman. Kita ngaji hikam ni, tuan-tuan, bukan nak disebut orang tasawuf, bukan. Kita mengaji hikam ni supaya kita dapat bersihkan diri kita. Wa asal balik asil. Kita datang dulu bersih, lepas tu balik besok orang bersihkan kita. Tapi cuma bersih badan, roh kita kotor. Kita ni nak bersihkan roh kita supaya kita balik tak bawa bajak Tuhan, tak bertuhankan duit, tak bertuhankan dunia, tak bertuhankan orang, tak bertuhankan diri. Ini kata nafi isbat. La ilaha illallah, illallah isbat kita. Illallah isbat kita. Illallah isbat kita. Nafikan perkara yang perlu kita nafikan. Apa yang kita lalu dalam hidup ni, yang kita lalu ni, isbat terus. Apa nak diisbat? Illallah. Aku ada Allah. Tuhan aku Allah. Ini sebab semua perkara keluarnya iman. Semua keluar iman. Makan keluar iman, bekerja keluar iman, cari rezeki keluar iman, hidup keluar iman. Kalau tak, akan berlakunya perkara yang kita nafi, kita isbatkan. Perkara yang kita isbatkan, kita nafikan. Kita tak mau rosak pegangan kita, iman kita. Jadi nampak benda yang berlaku. Ini adalah dalam ta'aluk ilmu Tuhan, ta'aluk iradah Tuhan, ta'aluk kudrah Tuhan. Lalu menyatalah kita apa? Bila nampak ni, apa yang keluar dari mulut kita? La haula wala quwwata illa billah.
La haula wala quwwata illa billah. Ya Allah, aku tak ada daya, tak ada upaya, ya Allah. Masa itulah lafaz la haula wala quwwata illa ini lafaz penyataan kehambaan. Lafaz menyatakan aku ni hamba. Dulu kan kita tak nampak hamba kan. Aku ada duit, aku boleh buat apa aku suka, aku boleh makan apa aku nak, aku boleh pergi mana aku mahu, aku ada sihat, aku boleh buat apa aku nak, aku nak buat apa aku sihat. Kita terlupa kita di dalam ta'alluq ilmu, kita di dalam ta'alluq iradah, kita di dalam ta'alluq kudrah. Saat kita tahqiq dengan 3 ta'alluq ni, tak payah banyak dulu, masa tu baru keluar dari mulut kita, ya Allah aku ni hamba. Mana lafaz yang keluar dari mulut kita yang kita ni hamba? La haula wala quwwata illa billah. Keluar la haula wala quwwata illa billah. Aku tak boleh kalau tak dengan Allah. Illa billah. Aku kalau tak ada engkau aku tak boleh, ya Allah. Aku kalau hilang engkau aku tak boleh, ya Allah. Aku kalau jauh dengan engkau aku tak boleh, ya Allah. Sebab aku tak mampu. Aku tak mampu, aku lemah. Inilah hamba. Ini baru hamba. Kalau tak kita macam tu tuan. Bila kita ada sihat, kita jadi tuan. Bila kita ada harta, kita jadi tuan. Bila kita ada kuat, kita jadi tuan. Jangan. Sebab semua yang ada pada kita Allah bagi. Allah boleh bagi, Allah boleh ambil. Macam hidup ni, Allah boleh bagi hidup, Allah boleh ambil hidup, kan? Jangan lupa itu. Apa yang kita takut dia ambil, dia tak bagi tahu. Ini takut. Sebab masa ambil tak diberitahu, tak beritahu. Itu dia. Dan hikmahnya apa? Kat situ kena belajar. Hingga ia menjadi cermin bagi yang di dalamnya. Jadi bila nampak itu jadi cermin. Kita kalau tengah cermin kan, nampak apa? Zaki balik rumah, tengok cermin, Zaki nampak apa? Nampak Zaki, awak nampak kita pula. Zaki tak boleh nampak saya. Awak tengok cermin Zaki, buat apa pula nampak saya? Zaki akan nampakmu. Zaki akan nampak diri Zaki. Masa Zaki nampak diri Zaki nampak benda. Oh jangan aku, muda lagi aku ni. Tak. Masa itu terdinding. Tapi ketika kita melihat, ya Allah, terima kasih kerana Engkau hidupkan aku lagi. Ya Allah, terima kasih kerana Engkau berikan aku sihat lagi. Lepas itu doa tengok cermin, terima kasih sebab Allah dah jadi kita sebaik-baik kejadian. Baikkan akhlak aku. Ya Allah,
kau dah jadikan aku cukup comel dah ni, maka baikkan akhlak aku. Baikkan akhlak apa dia? Supaya aku boleh bersyukur dengan apa yang telah kau kurniakan pada aku. Dengan kau jadikan aku ni tadi, aku dapat bersyukur dengan kau. Aku boleh jadi orang baik, aku boleh ikut perkara yang baik, aku tak lupakan kau ya Allah. Ini dia. Bukan nak apa pun. Dan apabila dia jua yang menzahirkan tiap-tiap sesuatu, maka bagaimana dia dapat didinding oleh sesuatu. Tapi masalahnya, kalau kita tengok cermin, kita nampak diri kita dalam tu. Tapi kena tengok cermin, tapi mata kita buta. Walaupun depan cermin, tak nampak. Jadi masalah dia, masalah cermin ke masalah yang tengok cermin? Okey. Masalah hak tengok cermin. Sebab segala yang kita nampak ni macam cermin. Jadi kalau dah ada depan cermin, tak nampak apa yang di dalam cermin, masalahnya bukan cermin, masalahnya yang melihat cermin itu sendiri. Jadi kat mana tuan-tuan? Nak bahas kat mana? Kat sini. Mata ni cerah, tapi mata hati buta. Mata ni celek, tapi mata hati buta. Ya. Jangan sampai mata hati kita buta. Bila mata hati kita buta ini, banyak penyakit. Ya. Banyak perkara kesengsaraan dan kebinasaan yang akan berlaku. Ya. Kaifa yutasawwaru ay yuhjabahu syai'un wa huwa allazi zahara bi kulli syai'in. Maksudnya, bagaimana dapat dibayangkan bahawa sesuatu itu mendindingkannya, sedang dialah yang telah zahir dengan tiap-tiap sesuatu. Apabila hakikat tiap-tiap sesuatu itu zahir dengan dia, tiada dengan sendirinya, maka bagaimana harus terhijab hakikat yang menzahirkan sesuatu. Macam mana kita boleh tak nampak yang menjadikan sesuatu tersebut? Jawapannya mudah. Sebab mata hati kita buta. Macam mana nak buat? Bersihkan mata hati. Ilmu dah ada. Kalau kita tanya diri kita, Allah ada tak? Ada. Tanya diri kita, siapa jadikan alam ini? Allah. Ilmu dah ada. Ilmu dah ada. Tapi kenapa aku buta lagi? Ada. Mata celek, tak gabun, tapi sebab apa aku tak nampak? Rupanya salah kita. Kita pakai cermin mata gelap waktu malam. Adik kita salah kan? Kenapa ni tak nampak, gelap semua? Orang sini tak pasang lampu ke? Jalan ni tak ada lampu ke? Maka orang yang mata dia terang, dia kata, terang aja. Rupa tengok ke diri orang yang tak nampak ni, ya Allah, buat apa pakai cermin mata gelap waktu malam? Memanglah tak nampak.
Cuba buka cermin mata tu. Jadi sebab mata kita ni tadi, mata hati kita kotor, terhalang dengan segala hijab, terhalang dengan segala aghyar. Sebab itu tak nampak apa aghyarnya. Satu dunia, dua makhluk, tiga nafsu, empat setan. Bersihkan empat hijab ini. Hijab apa? Hijab dunia. Jadi cermin mata kita ni kau gelap. Bersih. Lepas tu bila kita diuji dengan dunia, selalu iman kita ni goyang. Tadi macam mana ada kan kita diuji dengan dunia. Macam mana? Tidak ada macam mana. Kita ada Allah. Persoalannya kenapa aku tak yakin? Persoalannya kenapa aku tak percaya? Sebab apa? Sebab semua mata kita dah gelap. Kedua, bila kita diuji dengan makhluk, datang ujian daripada makhluk ni, mula kita dah apa sini, gelabah. Sini panggil apa? Kenapa kita tak nak balik cepat-cepat kepada Allah? Kenapa? Nabi cakap apa? Kan saya selalu baca zikir ni, Allahumma la mani'a lima a'taita wa la mu'tiya lima mana'ta wa la radda lima qadaita wa la yanfa'ul zal jaddi minkal jad. Nabi sebut dalam hadis, berkumpullah seluruh makhluk dalam dunia ini mahu memudaratkan kita, mahu membinasakan kita, mahu mencilakakan kita. Jika tidak dengan kehendak dan keizinan Allah, tidak akan berlaku. Tapi jika ada keizinan Allah, berlaku. Ada keizinan Allah, tetap berlaku. Kalau tak silap saya, Imam Abu Hanifah masuk penjara. Tapi Imam Abu Hanifah risaukan dalam penjara ke? Dia tak risau tentang duduk dalam penjara, dia tak risau. Sebab dia nampak, mata hatinya terang. Ini semua berlaku, takdir ini berlaku dengan izin Kau, ya Allah. Kerana dia mempertahankan kebenaran. Jika berhimpunlah seluruh makhluk dalam dunia nak manfaatkan Kau, nak tolong Engkau, nak bantu Engkau, tapi Tuhan tak ada dalam izin Allah, tak akan berlaku. Tapi jika diizinkan Allah, perkara itu berlaku. Jadi benda ini bersangkut tak dengan iman? Bersangkut. Ya Allah, kalau Engkau tak mau, tak jadi. Tapi kalau Engkau mau, jadi. Innama amruhu idza arada syai'an ay yaqula lahu kun fayakun. Bila nampak benda tu, yakin dengan benda tu, terjadilah ayat seterusnya. Fasubhanallazi
biyadihi malakutu kulli syai'in wa ilaihi turja'un. Maha suci Engkau ya Allah, Maha suci Engkau ya Allah. Apa yang Kau tentukan tak ada cacat cela, tak ada silap langsung, tak pernahnya silap. Sebab Maha suci Allah daripada sifat kekurangan. Mana boleh Allah silap? Mana boleh Allah tak betul? Mana boleh Allah salah dalam menentukan takdirnya? Tetapi kalau kita tak ada iman, kita kata salah, silap, tak betul, sebab kita tak ada iman. Ni nak bagi nampak, bersihkan hati. Kedua, nak bagi nampak, berubat. Mata kalau dah sakit, berubat. Alah, kita sakit mata, merah mata, berubat. Mana? Orang dulu penanya ke kita, Ji, kalau sakit mata buah air kecing, dia kata. Tak? Pernah dengar kan? Buah air kecing, dia kata. Oh, nanya tengok kita. Kita pun percaya dengan orang tua-tua sampai sekarang. Percaya dengan orang tua-tua, kencing, bubuh. Bubuh juga lah. Sebab apa? Sebab nak bagi baik sakit mata. Selagi mata tak baik, tak berubat, selagi itu kita rabun. Lepas tu bila mata kita sakit, kita tak boleh nampak benda jauh. Dekat boleh jauh sikit, sakit mata. Mata pun tak boleh buka besar-besar, kecil. Ada tarik mata, jadi kotor mata kita. Ada ubat mata kita. Bubuh ubat mata. Nak ubat mata ni dengan apa? Satu, dengan zikrullah. Zikir banyak-banyak, jangan malas. Jangan cakap banyak, jangan sembang banyak. Kita ni dah uzur, jangan sembang banyak dah. Zikir banyak, kerana dia ubat mata yang rabun, ubat pandangan yang terhijab. Kedua, kena mujahadah, sungguh-sungguh. Sebab masa nak ubat mata ni sakit, ubat mata pedih. Tapi kalau tak sungguh, dah jadilah. Buh sikit, pedih. Tak usah dah. Hamba tak buh lah, kata. Pedih. Naya ke kawannya. Ini ubat benda ni. Jadi kena bersungguh. Kena bersungguh. Nak dapat iman, bersungguh. Tak boleh main-main. Tetapi sayangnya, kita dengan dunia bersungguh, kita nak dekat dengan Allah tak sungguh. Kita nakkan dunia ini bersungguh, tapi nak memandang dengan pandangan yang bersih, tak nak sungguh. Kita tak nak bersungguh langsung. Tak ada kesungguhan kita ke arah itu. Kalau tak ada, kita akan terus tersesat, sesat dan terus sesat. Paling kita takut
kita saat kematian kita masih tersesat. Saat ajal itu tiba masih sesat, masih tak nampak. Matan yang ketiga, habis matan ketiga ni kita berhenti. Kita tak boleh ngaji lama tak kok. Saya dulu mengaji kitab ni, Tok guru saya mula Paisha. Habis ke apa? Pukul 1 pagi. Jadi saya tak boleh ikut saya. Ikut saya ngaji gitu. Paisha habis pukul 1. Wah, ni dah sampai sejam ni. Tengok ada sahih dah. Kata kau ada dok husnul khatimah lagi, dia kata. Syahid dah. Dok husnul khatimah lagi. Patut syahid bangun-bangun nampak syurga. Orang mati syahid ni terus masuk syurga. Celak mata. Buat apa di masjid bangun peradah lagi? Tapi kalau mati dalam belajar ilmu, lepas seksa kubur. Di antara mati dalam menuntut ilmu. Kalau nak mati masa ni, ya Allah, wilah aku tidur ni, jangan wi bangun terus, supaya aku boleh lepas seksa kubur. Ustaz dia cakap lembut je, tapi dia dok mahu kita mati, dia kata. Tak sungguh. Daripada kita mati tengah makan, mati tengah pergi jalan, tak tahu tempat, tak molek, baik kita mati dalam majlis ilmu. Ada. Baik. Tentang takut mati pun mati, dok takut mati pun mati pasti. Cumanya tarikh mati tu tidak dirahsiakan, dan tarikh mati itu tidak ditunda. Itu je. Tarikh mati dirahsiakan dan tarikh mati itu tidak ditunda. Itu masalah dia. Dia bukan boleh tunda. Sebab apa? Sebab Allah kata tak tunda. Tidak bertangguh. Fa iza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Makan boleh tangguh, cari pitih boleh tangguh. Ya. Apa lagi? Nak pergi jalan boleh tangguh. Nak nikah lain, boleh tangguh. Ada. Nak mati boleh tangguh dah? Tak boleh tangguh mati. Hak lain-lain urusan hidup ni semua boleh tangguh. Tapi nak mati tak boleh tangguh. Kerana Allah kata tak boleh tangguh. La yastakhiruna sa'atan wa la yastakdimun. Tak boleh tangguh. Kaifa yutasawwaru ayyahjubahu syai'un wa huwa allazi zahara fi kulli syai'in. Bagaimana dapat dibayangkan bahawa sesuatu itu mendindingkannya, sedangkan dialah jua yang telah zahir dalam tiap-tiap sesuatu dengan kudrahnya dan dengan keagungannya daripada segala sifatnya.
maka adanya dipandang dalam adanya alam. Macam mana boleh nampak ada Allah? Sebab nampak adanya alam. Kita mengaji tauhid, apa dalil wujud Allah? Wujud alam. Apa dalil ada Allah? Ada alam. Jadi ajar kita apa? Nampak alam ni boleh ingatkan kita kepada Allah. Jangan nampak alam lupa Allah. Itu yang kita enjoy. Kita belajar tauhid, Allah wajib ada. Apa dalil Allah wujud? Dalilnya ada alam. Ini dalil apa tu? Dia panggil dalil ijmali kan. Saya tak pandai tuan-tuan, saya kena tanya orang pandai, kena tanya Ustaz Khairul, tanya Haji apa semua. Sebab saya orang bodoh. Kenapa saya bodoh? Sebab saya sampai sekarang tak boleh nampak lagi adanya alam ini membuatkan kita boleh ingat Allah. Apa yang berlaku pada alam ni, kita tak lupa Allah. Tapi kalau kita lupa Allah, kita tak alim, kita bodoh. Apa yang berlaku ni tadi kita tak nampak, kita tak alim, kita bodoh. Sebab apa? Sebab dalam mengaji tauhid, orang yang makrifah, orang yang tahqiq, dia tak ada jahil. Hilang pada dirinya jahil. Jahil ada dua, jahil basit, jahil murakab. Jadi kalau kita memandang kepada alam, nampak alam, tak boleh kita melihat akan pemilik alam, mana jahil lagi. Tak nampak. Kita tak nampak lagi ada Allah. Jadi jangan sampai kita terhijab. Jangan. Takut kita. Takut kita. Jangan nampak dunia, nampak dunia, nampak dunia juga. Nampak orang juga. Tak mau. Ya. Lalu kita nampak dunia yang datang pada kita, apa kita nampak? Haza min fadli. Allah ajar kita belaka lah. Habis dah Allah ajar kita. Kan bila kita dapat semua apa yang kita dapat nikmat, haza min fadli rabbi. Tapi tak nampak haza min fadli rabbi. Tak nampak yang ini daripada kurniaan Allah. Sebab apa? Dia tadi kerana dia jua nyata di dalamnya dengan segala kesan asar keelokan sifatnya Allah, maka tiada sesuatu yang mendinding kesempurnaan kudrahnya. Jadi bila kita nampak apa yang kita nampak, yang kita pandang, yang kita pegang, sebab itu di dalam kitab tauhid, jalan makrifah dengan panca indera, satu dengan ilmu, kedua dengan panca indera. Panca indera ni mana? Satu dengan penglihat,
2 dengan pendengar, 3 dengan perasa. Minum air manis, jadi nampak yang mengkurniakan manis. Kena garam, masih pula lidah ni. Apa tadi manis? Lidah-lidah yang sama, lidah sama. Letak gula, manis. Letak garam, masih pula lidah sama. Letak tongkat ali, pahit dah. Ada. Apa lidah sama ni? Ketika itu kita nampak kesempurnaan akan sifat Allah. Hebat Allah. Letak benda lain pula. Letak apa? Orang tak letak gula, orang letak benda stevia. Apa manis dia lain macam, dia kata tak sama dengan manis gula. Dia boleh beza manis gula dengan manis stevia. Apa rasa manis gini? Masa itu, jika dia tidak melihat akan kesempurnaan sifat Allah Ta'ala, maka ketika itu dia akan jauh dengan Allah. Dia tak boleh. Haza min fadli Rabbi. Panca indera benda lagi. Pencium. Hidung hak sama, bau wangi, bau busuk. Ada. Ya. Apa hak ngelah lagi? Panca indera hak yang terakhir, kulit. Boleh rasa sejuk, boleh rasa panas, boleh rasa sejuk. Sejuk rasa mana ni? Rasa di kulit ke rasa di mata? Takkan rasa di mata. Kulit hak sama. Dengar nampak pocong. Nampak hantu pocong. Kulit kita jadi mana? Naik bulu rama. Tegak bulu rama. Kulit ni boleh rasa ada pocong. Tak? Perasa yang Allah bagi kat kita ni dia panggil apa ni? Teknologi yang paling mahal, pengesan yang paling mahal. Alat pengesan yang Allah bagi kat manusia. Kita berasa tempat tu ada hantu. Mana? Sungai. Jadi besar kepala kata. Apa jadi besar tu? Rasa leher ni, rasa leher macam ni rasanya. Kepala jadi besar. Badan jadi serang sejuk, bulu rama jadi tegak. Ada hantu ni, dia kata. Dia tak sedar hantu tu dia. Orang beriman ini dia tidak pernah takut dengan siapa pun. Kerana apa? Kerana Bismillahirrahmanirrahim. La yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis samai wa huwa sami'ul alim. Ini penyataan apa? Sekadar baca je. Bismillahirrahmanirrahim. La yadurru. Ni bahaya-bahaya ni. Ya siap ni. Ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis samai wa huwa sami'ul alim. Sembuh siap. Ada kita hak baca ni kita tak percaya. Yang boleh memudaratkan hanya Allah.
Marilah ikut langit, mari ikut bumi, celah bumi mana sekalipun, tidak boleh memudaratkan melainkan Allah. Kalau kita ada Allah, takut benda. Okey, Zaki kena tanya. Zaki dekat sekali, dia jauh sikit, jadi tak tanya ke dia. Jadi mana akidah kita? Jangan main, boleh jatuh akidah. Sikit. Ketika dia buat kita ragu, dia buat kita ragu sikit. Sudah dah, nanti bahas banyak-banyak lagi. Nampak bodoh saya tu, nampak. Jadi sudahlah takat ni dulu. Dah. Boleh lagi? Boleh tak? Zaki kata boleh dah. Zaki kata boleh dah, berhenti. Ustaz kata dia berhenti lah. Dia kalau lama sikit lagi, nampak ngak bodoh saya. Baiklah. Di situ yang paling kita takut ketika iman kita ini diragukan. Diragu kita, saat tu kita mati. Itu paling takut. Saat keraguan ini timbul, lepas tu jaga sungguh iman ni. Jaga. Lepas tu ulama ni dia takut masa mati, kerana fitnah ketika mati itu hak paling besar sekali, fitnah keraguan iman. Iblis ni, syaitan ni, dia mari waktu itu, dia mari nak ragukan kita je. Dia nak ragukan iman kita. Tu dia berupa dengan muka mak kita, dia berupa dengan muka ayah kita, dia berupa dengan muka orang yang paling kita sayang. Dia nak ragukan iman kita, sampai pada saat yang terakhir roh ini melepasi daripada jasad. Dia boleh ragukan kita, maknanya dia jaya. Sebab itu iman ni kena jaga. Apa-apa pun dalam hidup ini, maka peganglah iman, peganglah Islam. Apa-apa pun yang kita lalui dalam hidup ini, peganglah iman, peganglah Islam. Apa-apa yang sedang kita alami dalam hidup kita, peganglah iman, peganglah Islam. Dan jangan kita melupakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kekuatan kita apa dia? Aku ada Allah, aku ada Allah, aku ada Allah, aku ada Allah. Inilah kekuatan kita. Tuan-tuan yang saya kasih sekalian, akhir kalam saya, tolong doakan saya. Doakan saya apa yang tergerak pada hati tuan-tuan. Saya mohon, tuan-tuan doakan saya jadi orang baik, iman saya kuat, Islam saya kuat, dan saya dapat balik jumpa Tuhan dalam keadaan yang Allah redha atas diri saya. Itulah harapan saya. Mudah-mudahan tuan-tuan tak lupa saya dalam dunia ni. Dalam dunia tuan-tuan tak lupa saya pun tak lupa tuan-tuan. Ikatan kita ini, bila kita tak lupa sama-sama kita dalam dunia lagi, nanti dekat akhirat kita juga pun tak lupa sama-sama kita. Kita akan cari sama-sama kita nanti. Mana Ayah Huran, mana Ustaz Khairul, mana Haji Zaini, mana kita cari. Saya cari orang yang sama-sama dengan saya di Masjid Bangku Peradung. Saya akan cari. Saya cari mana Haji ni, mana Haji ni, mana Kamal ni. Saya cari. Macam mana saya cari dia dalam dunia? Kalau kita kan dah biasa jumpa, tiba-tiba kita jumpa, kita tengok tak ada, kita akan tanya, orang ni sihat ke tak? Haji yang duduk di sini tu sihat ke tak? Kita akan tanya. Maka benda yang sama akan berlaku besok di akhirat.
Bila kita tak nampak, kita akan tanya, mana ni? Orang ni mana? Orang ni mana? Buat apa dia tak mari? Kita pun dengar khabar, orang ni tak sihat. Lalu kita pun angkat tangan, ya Allah, sihatkan dia. Berbeza di akhirat. Saat kita tak jumpa, masa tu kita cari. Ada haji ni tak nampak-nampak ni. Macam kat tuan-tuan. Tuan-tuan di akhirat besok, tuan-tuan tak jumpa saya. Lalu tuan-tuan tanya, mana ni? Ahmad Rizal mana? Tuan-tuan dengar, Ahmad Rizal jatuh dah dalam neraka. Tuan-tuan akan angkat tangan, ya Allah, tolonglah dia. Sama tuan-tuan, apa yang berlaku dalam dunia ni, lebih kurang je cerita dia. Sebab apa? Sebab ikatan itu, ikatan kasih kita dalam dunia ni. Saya sayang tuan-tuan. Bila saya tak nampak tuan-tuan, saya akan tanya, Bu Haji tu dok apa sihat? Lalu saya angkat tangan, ya Allah, sihatkanlah ke dia, panjangkanlah umur dia. Begitulah yang akan berlaku di akhirat besok. Kita pakat cari. Kemudian tuan-tuan cari-cari dengar saya, oh, Ahmad Rizal jatuh dah dalam neraka. Tadi masa dia meniti titian sirat, dia tergelincir, masuklah dalam neraka. Masa tu tuan-tuan cari saya, ya Allah, boleh tak tolong ampunkan dosa dia, maafkan dia. Kalau seorang minta, kalau ramai orang minta, oh, pakat-pakat tubik kita dari neraka. Ini dipanggil syafa'ah orang Islam. Dan syafa'ah ini terjadi saat adanya kasih dan sayang. Orang hak kita benci tak jadi. Sebab itu syafa'ah ini terjadi dengan kasih dan sayang. Maka benalah kasih, benalah sayang. Jangan buang kasih, jangan buang sayang. Kerana kasih dan sayang itu sampai di akhirat besok. Jangan hilangkan kasih, jangan hilangkan sayang, dan jangan tukar kasih dan sayang itu dengan kebencian. Kerana benda itu yang akan sampai besok di akhirat. Wa akhirul kalam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya Allah, ya Allah, ya Allah, kami mohon rahmatmu, kami mohon kasih sayangmu, kami mohon petunjukmu, kami mohon bimbinganmu, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Tolong bimbing kami, bimbing isteri kami, bimbing anak-anak kami, bimbing keturunan kami ke jalan Kau yang lurus. Ya Allah, bersihkan pandangan kami, jangan Kau butakan pandangan kami sehingga kami tidak dapat melihat akan keagungan-Mu, akan kebesaran-Mu. Ya Hayyu ya Qayyum. Ya Allah, tolong kami daripada tersesat dan terus tersesat. Beri kami hidayah dan taufik. Ya Allah, kami ini begitu lemah untuk menghadapi segala perkara yang sedang kami lalu. Ya Allah, tolong bagi kami kekuatan, tolong beri kami pertolongan, tolong beri kami kekuatan, pertolongan, dan kuatkan iman kami, ya Allah, agar kami tidak terpesong dan tidak ragu dalam akidah kami kepada Engkau, ya Arhamar Rahimin. Ya Allah, kuatkan iman kami, kuatkan iman kami, kuatkan iman kami, kuatkan iman isteri kami,
kuatkan iman anak-anak kami, kuatkan iman keturunan kami. Ya Hayyu Ya Qayyum, Ya Hayyu Ya Qayyum, Ya Hayyu Ya Qayyum, birahmatika nastaghith, birahmatika nastaghith, birahmatika nastaghith. Wa sallallahu ala Muhammad wa ala ali Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin.